Benda ni memang rare and susah nak dapat dekat Manjung. Sekarang ni masakan Padang korang boleh dapat dekat Jalan Teluk Batik. Betul-betul dekat Simpang 3 tu. Kedai ni beroperasi daripada 7 pagi sampai 3 petang. 7 pagi sampai 10 pagi ada sarapan. Pauk-pauk start daripada 10 pagi. Makanan yang paling rare yang korang boleh jumpa dekat Manjung dah sekarang. Urat keting, gulai nangka perut, rendang daging. Yang tak pernah try babat, korang boleh makan gulai babat kat sini. Ke daging tetel, kat sini pun ada. Air balang dekat sini RM2 free refill. By the way, ikan bakar kat sini pun fresh. Lebih daripada 30 jenis menu korang boleh dapat dekat sini. Pada pendapat Tina, kalau korang memang sukakan masakan yang pedas-pedas, korang memang sesuai sangat datang kat kedai ni. Bayangkan yang best seller, cepat habis, mostly menu yang pedas-pedas. Tapi memang kena tekak. Korang datang ramai-ramai nak booking tempat VIP pun boleh, dalam beraircon tau. Jenis siap berhidang. By the way, sini pun ada laksa yang pekat, lepas tu mi kari. Kalau tak nak nasi campur pun dekat sini ada nasi ayam. Biasanya pilihan untuk budak-budak yang ni lah kan. Dia lembut. Ramai yang ingat kat sini ada masakan berlauk je. Kat sini menu sarapan pun ada. Menu masakan Padang kat sini memang lepas rindu. Mana susah dapat, dekat sini ada. So kalau korang nak pergi bercuti ke Teluk Batik ataupun plan mencari pot sarapan makan tengah hari, dah boleh dah plan datang dekat Chili Village. Habis. Parking dia pun luas, tempat pun selesa. Lokasi mudah sangat nak cari dekat Simpang 3 Teluk Batik. Buka setiap hari 7 pagi sampai 3 petang.